Guys, kita orang dapat satu kereta Mercedes. So customer ni dah booking seminggu awal nak buat surprise dekat wife dia, sebab kereta Mercedes ni diorang pakai untuk bawa family dan kereta dah kotor sangat. So dia nak bersihkan balik bagi nampak cantik. Jadi tim kita orang sampai rumah customer jam 9.30 pagi dekat area Shah Alam untuk buat package full detailing. Package ni dah termasuk sekali dengan cucian keseluruhan bahagian dalam dan luar. Untuk bahagian dalam kita akan cuci semua seat, termasuk seat jenis fabric atau leather. Lepas tu kita cuci kapet, cuci dashboard, tempat aircon, headliner bumbung kat atas, dan paling penting sekali boot belakang, sebab boot belakang ni selalu sangat lipas bertelur. So kita kena bawa barang-barang semua keluar, cuci sekali dengan spare tayar. Lepas kita dah siap cuci, kita akan letak leather conditioner dekat seat dan peracun lipas kalau kereta korang ada masalah lipas. Untuk bahagian luar kita buat premium car wash. Yang ni kita fokus untuk cuci kereta, cuci tayar dengan rim, celah-celah pintu dan bonnet. Kalau korang nak add on untuk cuci enjin atau polish pun kita ada buat. Dan finishing kita apply waxing bagi protection dan kilatkan kereta. Dan inilah air kotor yang kita sedut keluar daripada seat dan kapet kereta. Jadi aku nak minta tolong korang untuk komen bagi scoring 1 hingga 100 dengan hasil cucian macam dalam video. Kalau korang nak booking slot, klik je link dekat bio profile, lepas tu WhatsApp isi details. Nanti aku bantu untuk share tarikh yang available. Sekarang kita cover area KL dan Selangor sahaja. Luar kawasan tak ada lagi. So jangan lupa untuk like, komen dan share video ni dengan kawan-kawan korang. Terima kasih.